Ini ingat tahu no swimming. Kalau rotan. Welcome back. Hi guys. Today is day 4. Kita dekat Yunnan. Pagi ni kita dah bergerak ke destinasi yang keberapa pun tak ingat. Tapi kita akan pergi Tiger Leaping George. Ni Dr. Az. Ani akan share journey kita kat sana. Tak tahu dengan cerita kita akan pergi mendaki lagi. Dr. macam mana okey mendaki lagi? Ya. Self kita. Cuma kena beli oksigen lagi lah. Okay, so you guys just stay tuned and tengok video ni sampai habis. Okay, bye. Setiap tempat nak ambil gambar tu. Oh. Satu tempat tu kena allocate masa yang lama untuk ambil gambar. Kita kena reschedule balik. Kita kena buat jadual baru. Satu top point tu kita buat 10 minit, 30 minit kan? Ya, betul. Ni tak sampai bawah lagi, ni baru atas ni. Baru tiket pun tak scan lagi. Tiket pun tak scan lagi, ya Allah. Tangga sini. Cik saya punya ke tu? Ada option nak naik tangga ataupun nak naik eskalator. Data? Saya turun tangga naik eskalator. Turun tangga? Naik eskalator. Okey, betul. Dia macam pagi? Turun tak apa, tangga naik tak nak. Setuju. Data? Turun? Follow. Boleh. Senang buat pilihan Ada tolong jangan pace 8. Okey. Kat sini tolong pace 18. Baik Kak Nur. Kalau tahu Kalau ada yang pace 8, Kalau rotan. Cik Syed tanya Dr. Natasha, jom kita naik eskalator. Saya tak jumpa lagi geng nak naik eskalator. Muka dia dah jual dah Kak Nur. Tak ada geng. tak ada geng semua nak turun. Tadi dia ajak Kak Noh, jom lah. Betul? Ni menampak ketiban Dr. Elvira dan juga Anissa is on the way here. Okey ke? Ani ingat tahu no swimming. Jangan tiba-tiba rasa nak berenang ke, nak terjun ke, okay? Behave. Baik Doktor, tak. Korang tengoklah air macam ni. Doktor fikir saya nak berenang ke? It's a big no lah Doktor. Baru celup kaki dah hilang dah. Tak tahu ke mana dah Doktor. Wah. Apa langgar ni? Orang kat sini memang suka langgar. So korang kalau nak survive, langgar je diorang balik. Kita orang guna Google Translate je kat sini. Nombor kenderaan 2. No, pass. Water. Oh, kena masuk pas. Pass your water. Nak minum water je. Saya boleh ambil dalam kereta. Oh, no. They want to buy. Pegang, dengar tak cakap pegang? Aduh, dia boleh cakap Melayu. Pegang Melayu. Pegang. Chinese Malaysia boleh cakap pegang.
bersandar ke bawah Nisa ni. Ya Allah. Cuba cari kod ni. Balik rumah cari kod ni Awak pakai foundation apa? Skin tint. Sama kot ni. Skin tint. Dia duduk memeluk-meluk orang. Akak. You see my makeup? Okay, tengok. Okay. Loh, okay. Tahan. Mana bukan. Okay ke so far? Oh, okay ke? Moderator saya tengah tanya. Awak boleh ignore? Palau kan? Okay? Okay. Ya ke? Yes, Lutut tak gegar? turun je lah. Naik je sebab escalator kan? Bila lagi nak rasa? Lagi nak rasa. Okay. Okay. Tak penat Baiklah. Di bahan atuk dia. Atuk dia kan pakai tongkat. Dia pun nak pakai tongkat juga. Comel. Pause sikit je kali. Buka cermin mata je kali. Eish. Hal ni dia. Aku kecewa. Kenapa? Sebab sini banyak tangga. Aku penat. Tapi kau cakap dah ready untuk berumah tangga kan? Macam tu lah. Asam garam rumah tangga je. Rumah tangga tak ada tangga. Baru sikit. Buka spek sikit dia. Dah semua orang nak buat oksigen dekat sini. Ini adalah champion tidak menggunakan oksigen tapi naik 4,860 meter guys. Pusing sikit posing kat banana tu. Okay, pose. Nampak tak atlet tu? Info macam sedap. Macam sedap. Dekat Malaysia. Coconut coffee, coconut foam coffee. Fadwa, review air kat tepi gunung. Kenapa review? Macam apa Janani review. Wah, macam latte. Macam kakak nak latte lebih kenang. Biasa je nya. Macam je nya. Sama je kat Malaysia. Sama je. Kita boleh beli kat Malaysia? Boleh. Tapi nak view cantik nak. Tuan-tuan dia rasa terpebita kita. Sebab air ni. Kak, akak punya view belakang ada bendera China. Oh, sorry. Pasal kat Konda boleh. Tapi sedap. Sebab ada view cantik macam ni. Datanglah China. Tak, yang tu datang China minum air tembikai. Air tembikai. Ada lain. Lain lah tembikai China. Ya. Rasa macam mana? Warna putih. Mana pun Dia rasa saya. macam rasa bersalah sikit lah beli. Cuba Izzati? Air apa? Muka serius benar. Malaysia serius, China serius. RM30. Berapa? Mahal. Berapa? RM5. RM35. Malaysia? Super. Saya punya 58. Saya 58 yuan. Kalau convert Okay. RM35. So dia mahal dekat view sebab jenuh nak buat coffee bean. Kena hiking. So macam tu lah harga dia. Tapi kita naik bas. Perjalanan dia jauh. Perjalanan jauh. Okay. Nak sampai pun jauh. Setuju? Untuk 50. Expect apa? Ni from Malaysia. Tu bendera. Dia kat belakang China. Belakang tu China. Zgedoshkian. Zegedor Shukian. Zgedoshkian. Asal bunyi macam France pula? Cuba orang panggil
Dr. Ken awak cakap depan dia. Kalau dia faham maksudnya awak betul. Kalau dia faham betul. Doktor ambil third language kan? Dah lama dah. Oh ya, tapi sebab doktor macam boleh bercakap. Saya observe betul doktor boleh faham. Oh, okey. Nak cakap tak boleh. Yeah. Macam kita orang faham Padua cakap Kelantan. Saya buat faham je. Saya agak-agak je. Oh. Dia ada point-point dia tu. Orang tu boleh, orang tu cakap aja. Betul Malaysia kan. Yang boleh mix tu. Saya tak faham dah. Oh, ya. Pasti boleh mix. Boleh mix. Dia punya body language. Dia cakap je. Adalah keyword dia dalam tu dia cakap. Body language kita malam. Menekan. Tamam. Okey. Nangis, dia nak beli barang. Okey. Tengok baru. Tengok kan? Tengok kan nak beli terus. Saya tengok dulu. Lepas tu dia ambil pasir terus. Salam terus. Tak jadi baru nak sentuh. Lepas tu saya ala-ala tengah tengok tak dia tengok je. Betul ke toilet ni? Tak apa, boleh. Cepatlah. Bukalah lampu. Tak nak. Cepatlah. Bulu rumah aku dah berumah. Tengok. Ni aku punya. Cepatlah. Aku tak malah. Aku buka lampu. Okey. Sama. Cepatlah masuk dulu. Cepat dia. Buat tengok. Kau rasa kat situ toilet tu. Mana? Nak pergi toilet juga? Ya. Taklah. Jom. Ni ke toilet dia? Ya, tu. Ya, jom. Macam Dia tu masuk dulu. Kita orang kita. Cepat dulu tu. cara pakai tangan. Ya, okey. Okey. Sekejap. Tak tahu, tak ada lampu kot. Kalau lampu ada air aku keluar. Air dah. Kenapa? Tak keluar. Kenapa? Kan dah apa? Cuba. Biar kali ni ke? Itu buka lah. Habis tu. Oh, seorang sini. Lagi seorang Kat sana. Sebab tu nak buka lampu. Nanti ada nampak. Tengah biru. tak habis. Senang. Untuk at least. Inilah kan yang selalu kita tengok dekat TikTok. Ya. Tengok depan mata. Ya. Inilah, jom. Standby fire guys. At least tutup lampu. Hi guys, Cik Sadiq here. So, saya dah hijack Anim punya kamera. Saya nak hack vlog dia hari ni. Kita akan keluar pergi ride dengan The Guys 1, 2, 3. Kita tekan dengan Cik Khalil. Dan Cik Fahad. Okay, Dr. Tu. Saya kat bawah. Macam mana saya hack kamera tapi saya masih boleh pergi bawah? Turun saya. Let's go.
Sekarang kita berhenti photoshoot dengan rider. Cik Oleh, kita nak pergi mana Cik Oleh? Jalan-jalan tengok suasana. Tengok suasana di Yunan. Sekarang kita nak gerak balik, pergi balik ke hotel. We are done for the day. Afiq akan lead the way. Jom Cik Alif. So kita dapat kita punya motor dan kita nampak Yulong Snow Mountain lepas park motor. There it is. Hai guys, bersama saya lagi Encik Sadiq. Saya yang hack vlog Anim. Sekarang saya bersama dengan The Boys. Kita orang nak makan. Tada! Apa kita nak makan? Makan barbecue. Dah rasa? Belum. Lili dah you. Lili dah you. Lili adalah Okey, bon appetit. Silakan. Close up sikit. Macam Fiq, okey ya? rasa dia punya apa? Rempah-rempah tu. Rasa yak. Tak, ni dia kena ambil lagi. Puas tak? Ha? Makan. Semua drama, propa semua. Okey ah. Ni kenapa tetes vokal pula nyanyi lagu zaman lagu sekarang. Ya Allah. Respect, tolong respect sikit. Jangan ambil lagu zaman kita orang. Orang punya lagu dah banyak Tapi lagu jangan pun sedap. Lagu apa? Balik ramai kita orang. Pulang masa balik. Makan daging pun nangis. Ini nangis. Tak faham tak lah. Panas ke apa? Kepedas. Itulah penyebab. Uli ni nangis. Lepas tu lutut. Dah drop pula. Yang ni tak ada kan? Mata dah berair juga.
ni je. Mana lagi ni? Je, ada yang tak tahu macam mana Cik Sadiq boleh hijack vlog ni. Tapi thank you so much Cik Sadiq sebab tambah vlog. Anim datang sini hanya untuk tutup vlog ni saja, tapi tak tahu day yang berapa. Itu aktiviti kita, which is bahagian malam tu kita berpecah. Lelaki buat aktiviti lelaki and perempuan buat aktiviti perempuan lah. Anim ada tak klik juga tim perempuan pergi shopping, beli yes, kita orang beli souvenir untuk bawa balik Malaysia. So overall okay untuk hari tersebut. Hari keberapa ni tak pasti, nanti ada tengok balik ataupun korang komen je kat bawah, okay? So thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye bye.